Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pertama, hari ini aku akan main game ya. Aku asyik buat konten gaming je guys. Kali ini aku akan react video seram kita. So yang pertama tu aku nak tengok lah. Aku tengok sorang-sorang je lah sebab aku ni jantan. Okay. So aku buat video ni pagi je. Tengok tu cuaca tu. Nampak tu kan cuaca tu agak putih ya. Aku tak nampak tak nampak ya. Okay. So kita akan main game. Main game apa pula kau ni? React chat seram kita. So aku dah tengok dah semua chat seram-seram dia orang. Dia tu. Tapi aku tengok yang dia buat tu. Jom. So aku malas nak bebe depan ni. Jom kita tengok react chat seram kita. Let's go. Okay guys, ini bukan seram kita ya guys sebenarnya. Padahal aku nak react seram kita. Tapi aku tengok video ni macam tak seram pula seram kita ni. So aku tengok ya story je aku tu. Tapi kita panggil, kita baca punya tajuk dulu. Bilik guru chat seram. Chat seram, okey. Jom kita tengok. Let's go. Welcome to Yaya Story. Volume kita slowkan sikit je. Aku takut kuat sangat. Assalamualaikum Amin. Kamu dah seminggu tak datang sekolah. Boleh saya tahu kenapa? Waalaikumsalam. Saya tak sihat. Minta maaf. Tapi ini siap ya. Minta maaf tapi ini siapa ya? Okey. Cikgu Nisa. Oh, Cikgu Nisa rupanya. Oh. Okey. Nanti dah datang sekolah jumpa dengan saya ya. Okey cikgu. Oh, ada orang WhatsApp ni kan. Okey. Hari Sabtu ni ada suka awak datang jumpa saya boleh dulu. Baik cikgu. Okey. Cikgu. Kita panggil cikgu. Saya dah ada depan saya dah mana satu kau ni? Okey. Saya dah ada dekat sekolah ni. Okey. Cikgu dekat mana? Cikgu dekat mana? Dalam bilik guru. Oh, dalam bilik guru dia kata ya, okey. Ni dah. Ni. Okey. Saya datang ke sekolah sekarang. Ini cik seram kita. Tapi saya heran kenapa sunyi. Ada tengah recording ni. Betul ke? Cikgu dah sampai. Ya, saya ada dekat sini. Dah ramai cikgu dah sampai. Baiklah. Okey. Bro. Oh, ini BFF dia. Okey. Ya. Salam kau tak ada. Tiba-tiba kau panggil bro. Kau ajar kau ya. Kau dah sihat ke? Jawablah. Esok datang tak hari sukan? Esok? Aku datang. Kau ni hari ni lah tak. Mana satu kau ni? Aku tak datang sekolah pun. Aku tahu. Hari Sabtu kan? Tapi hari sukan Ahad esok main-main pula dia. Aku dekat sekolah ni. Kenapa kau tak datang lagi? Malas cakap lah. Okey.
Mana ada malas. Sialah kau. Esok aku datanglah. Kau kenapa datang hari ni? Kenapa tak tanya aku dulu? Buat apa tanya kau? Cikgu. Ya. Cikgu yang bagi tahu aku. Cikgu mana? Nisa. Hah? Tak faham. Nama cikgu. Aku dengan dia sekarang. Dia nak jumpa aku sebab lama tak datang. Senolah apa benda kau sekolah. Sekolah Cikgu Nisa. PFF dia pun panik. Apa hal ni? Ya. Tengah borak ni. Cepat nak typing. Kau dengan dia sekarang? Berdua ke? Cikgu kata awak. Cikgu kata awal lagi. Nanti semua datanglah. Cikgu kata awal lagi. Nanti semua datanglah. Kau cepatlah sikit. Kau cepatlah sini. Aku rindu ni. Dah seminggu tak jumpa. Wak. Kau boleh ya wak kau je. Kau confused ni. Kenapa? Kejap, aku tanya cikgu lain. Kenapa? Setahu aku... Setahu aku, Cikgu Nisa dah seminggu cuti. Tak faham ni. Weh, pening. Setahu aku, Cikgu Nisa cuti. Seminggu cuti. Jadi... Yang dia jumpa ni, aku dah tahu dah. Itu hantu tu aku rasa. Aku rasa itu hantu tu. Okay. Dia kan nak bersalin. Ya. Kau ni cikgu sehat je. Ya kau ni. Cikgu sehat je. Tapi perut dia tak mengandung pun. Tak macam mengandung pun. Dah bersalin agaknya. Tapi... Kalau dah bersalin takkan nak datang sekolah pula. Kau ni pun... Berapa minit ni? Weh, lama weh. Okay. Aku dah tanya Cikgu Akmal. Memang esok weh. Dia cakap... Tahu dia cakap apa? Aduh, member kau ni. Okay. Cikgu Nisa dekat hospital. Habis tu, dia dengan aku sekarang ni, siapa? What? Otak aku dah pedih hari. Aduh, penatnya aku, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Manalah aku tahu. Okay.
Aduh, member kau ni lambat sangat lah typing ni. Aduh. Kau bacalah apa-apa yang boleh bantu sekarang. Tapi memang betul. Weh. Ni Cikgu Nisa. Takkan aku dah tak kenal dia pula. Wih. Kenapa ni? Kau jangan buat tai-tai lah. Apa? Dia tiba-tiba pergi. Hah? Ya, dia pergi macam tu je. Ada cakap apa-apa. Weh, muzik dia dah mula dah. Sumpah, muzik dia dah mula seram dah. Dung, dung. Macam tu lah muzik dia. Kau ikutlah. Tak sempat. Dia hilang. Kenapa weh? Weh, apa lagi? Ni, weh. Itulah, weh, macam mana dia tahu? Weh. Sini cepat. Tolong aku. Kenapa ni? Tiba-tiba semua pintu bilik guru ni tertutup. Terkunci. Aku tak boleh keluar. Weh! Apa lagi kau ni? Weh! Kenapa? Bos. Amin. Kenapa kau cakap Amin? Kau okey? Amin nama dia. Kau okey tak? Serius lah. Aku tak main-main. Memang tak ada. Siapa? Hah? Kau bacalah apa-apa. Ada orang ketuk pintu. Tapi aku tak boleh buka. Macam mana ni? Belum. Weh. Cikgu Nisa datang balik. Dia cakap di toilet tadi. Hah? Ya betul kau ni. Weh, aku takut ni. Aku tadi dekat muka. Kenapa aku tak dengar suara kau? Cuba kau cek betul-betul. Yeah! Aku dah okey sekarang. Tapi apa? Dia macam lain. Lain apa pula kau ni? Perut dia macam tengah mengandung. Tapi tadi tak. What? Kenapa? Aku dah penat ni. Weh, apa lagi kau ni? Cikgu Nisa berubah jadi apa? Jadi apa? Cepatlah cakap kau ni. Jadi aku takut kau
Jadi kau takut apa benda kau ni? Amin. Takut apa? Aku takut. Wah! Jadi tu, Cikgu Lisa tu jadi apa? Jadi hantu pocong.